Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna iza syi'ta sahla. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu 'abduka, wa nahnu faqirun ilaika. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya yang saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, sahibul fadilah al-fadil al-ustaz Tuan Imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam rumah Allah dan di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita, perhimpunan kita dan pertemuan kita ini akan menjadi salah satu daripada sebab untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya ke atas kita semua. Dan mudah-mudahan majlis yang kita jalankan ini akan menjadi jambatan untuk kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sifat hidup kita di dunia ini bila dikaitkan dengan akhirat, kata ulama, ianya seperti mana hablun. Hablun maknanya adalah tali ikatan, al-matin, yang sangat kukuh dan tidak akan putus. Makna tali ikatan yang mengikat di antara kita, hidup kita di dunia dengan hidup kita nanti di akhirat. Maknanya ialah apa semua yang kita lakukan waktu kita hidup di dunia, semua itu kita semua akan bertanggungjawab apabila kita sampai di hari akhirat. Sebab itu bila kita faham betul-betul bahawa hidup kita di dunia ini adalah kehidupan yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita di hari akhirat nanti. Sebab itulah bila kita melihat sejarah nabi-nabi, rasul-rasul, maka tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak Allah Ta'ala bebankan kepada mereka, melainkan memang Allah membebankan amanah dan tanggungjawab untuk mereka menyebarkan dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada umat yang hidup pada zaman mereka. Antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebut bahawa hidup Nabi itu adalah perjuangan. Hidup Nabi itu sendiri adalah risalah, dan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada Allah mengutuskan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat. Maka semua yang Nabi lalui, semua yang Nabi buat sepanjang usia itu, maka ianya dikira sebagai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjuangan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada pasang surut dia. Ada waktunya Allah Ta'ala uji Nabi ini dengan kesusahan, dan ada waktunya Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi dalam perjuangan Nabi itu
perkara-perkara yang menyeronokkan dan mengembirakan. Tetapi semua perkara-perkara yang menyeronokkan dan menggembirakan kepada Nabi itu semua berkaitan dengan Islam dan perjuangan Islam. Salah satu perjuangan besar Nabi kita Muhammad SAW dan umat Islam dulu, antaranya ialah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini dia merujuk kepada peristiwa ketika mana Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk meninggalkan kota Makkah, pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah kerana ada tujuan yang sangat besar berkaitan dengan Islam dan perjuangan Islam. Nabi SAW meninggalkan Mekah ni bukan kerana takut. Kalaulah Nabi meninggalkan Mekah pergi ke Madinah itu kerana takut, maka sudah tentu Nabi SAW ini dia akan pergi awal. Tetapi yang pergi lebih awal ni bukan Nabi, sahabat Nabi dulu. Kalaulah Nabi SAW ini pergi ke Madinah hijrah itu kerana takut, maka sudah tentu Nabi SAW ini dia tidak akan pergi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sudah tentu dia akan memilih pasangan yang akan menemani dia pergi ke Madinah adalah Sayyidina Umar. Sebab orang takut dengan Sayyidina Umar. Tetapi Nabi SAW ni memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai peneman dia. Bahkan Nabi SAW pula, kalaulah Nabi pergi ke Madinah hijrah itu kerana Nabi takut, maka sudah tentu Nabi akan pastikan anak beranak Nabi, cucu, anak beranak Nabi, menantu-menantu Nabi semua pergi dulu. Tetapi kalau kita tengok sejarah, yang pergi kemudian ni antaranya Nabi sendiri. Yang keduanya semua berkaitan dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar siapa dia? Dia adalah pak mertua Nabi SAW. Kerana Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah ini adalah anak perempuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Anak Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra, anak perempuan kesayangan Nabi, antara yang diperintahkan oleh Nabi pergi kemudian. Kerana Sayyidina Ali pula adalah menantu kepada Nabi, iaitu suami kepada Fatimah. Dan mereka ni semua pergi kemudian belakang. Yang pergi awal ni siapa? Lelaki ataupun sahabat Nabi yang mula-mula pergi dalam peristiwa hijrah, namanya ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua yang menemani Mus'ab adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Bila kedua-dua orang ni pergi, mereka berdua ni, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abdullah bin Ummi Maktum, mereka pergi, tarikhnya ialah 1 Muharram. Sebab tu tarikh 1 Muharram yang kita sambut 1 Muharram ni, dia bukan tarikh Nabi pergi hijrah. Sebab tu kita dah ingatkan, oh ni 1 Muharram dah, maka hari ni lah, tarikh ni lah Nabi pergi hijrah. Tu salah tu. Sebab bila sebut sahaja hijrah, bukan Nabi sahaja, tetapi Nabi dan umat Islam. Lepas tu kita duk nyanyi kan, perpindahan Nabi dan umat Islam. Jadi Nabi ni pergi bila? Yang pergi 1 Muharram adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian yang menemani Mus'ab adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia ni seorang yang buta. Mata dia buta. Walaupun dia buta, tetapi dia tersenarai dalam golongan sahabat Nabi yang disebut Ahlul Quran. Hanya ada 10 orang dari kalangan sahabat Nabi yang diiktiraf sendiri oleh Nabi sebagai Ahlul Quran. Salah seorangnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun dia ni seorang yang buta, tetapi dia sangat mencintai Al-Quran. Bila dia dengar sahaja wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, maka dia sendiri yang akan meraba-raba pergi cari Nabi. Kenapa meraba? Sebab dia buta. Kita celak kan?
Tu pun tak mau. Kasar pula sebut, no? Tu pun tak mau cari Quran. Abdullah bin Ummi Maktum, bila dia dengar sahaja Nabi bagi tahu semalam ada wahyu yang baru turun, Nabi dah ajak kepada sahabat Nabi, Nabi dah cerita ayat apa yang Allah turun semalam, maka dia ni terus tinggal urusan yang lain, meraba-raba dia. Dalam riwayat sampai dia terjatuh, bangkit, merangkak dia, sampai dia jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, benarkah ayat Al-Quran, wahyu Allah baru turun kepada kamu? Kata sahabat-sahabat Nabi. Kata Nabi, ya. Wahai Rasulullah, tolong bacakan padaku. Ni sifat Abdullah bin Ummi Maktum. Dan dia pula memiliki suara yang merdu. Sebab tu bila sebut muazzin, muazzin ni orang yang azan, ya? Orang yang azan kita panggil apa? Sini panggil apa? Bilal. Bilal sebenarnya bukan makna dia orang yang azan. Bilal ni nama orang. Bilal, Sayyidina Bilal bin Abi Rabbah ni, Ibnu Rabbah ni, Sayyidina Bilal ini dia adalah muazzin. Muazzin ni makna tukang azan. Dan memang Sayyidina Bilal Ibnu Rabbah ini dia digelar sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tukang azan Rasulullah. Sepanjang Nabi SAW ada di Madinah ni, maka kalau ada Bilal, maka orang lain tak akan azan. Bila dah Nabi SAW wafat, maka Bilal tak mau azan lah. Dia lari, dia hijrah, dia tinggalkan Madinah, nangis dia sedih. Jadinya memang Bilal ini dikenali sebagai muazzin Rasulullah SAW. Dan Bilal ni pula, dia suara dia tak sedap. Yang suara sedap muazzin kedua, namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang putar tadi. Suara Abdullah Ummi Maktum ni merdu. Kalau dia baca Al-Quran, dia bacakan syair, maka orang yang berjalan akan berhenti. Ni sifat dan watak dia. Tapi Sayyidina Bilal, dia ni tak ada suara yang merdu, tak ada suara yang lunak, cuma lantang. Sebab tu bila berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, apa dia buat? Bila Islam dah berjaya, kuasai balik Mekah, kuasai Kaabah, maka Bilal naik atas Kaabah. Dia panjat dinding Kaabah, dia berdiri atas bumbung Kaabah, dia melaungkan azan. Jadi orang-orang musyrikin yang belum masuk Islam waktu tu, orang Quraisy Mekah ni, bila dengar Sayyidina Bilal azan, maka meremang bulu-bulu roma ni. Sehingga mereka terpesona, rasa takjub, rasa haibah pada Islam. Ada yang masuk Islam. Bilal memang suara dia lantang. Tetapi bila Abdullah bin Ummi Maktum, suara dia lunak. Nabi pilih Abdullah Ummi Maktum dan juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni suara dia tak sedap mana, lantang pun tak. Tetapi dia faqih. Faqih lain. Faqih ni dia pakar dalam ilmu memahami makna dan tafsir Al-Quran. Dan dia ni pula orang yang muamalatnya baik, orang yang sangat baik. Mus'ab bin Umair ni, pernah dengar tak cerita Mus'ab bin Umair? Kau nama pun baru dengar malam ni. Ha, makcik? Baru dengar malam ni? Siap tak apa. Mus'ab bin Umair ni, siapa dia sebelum Islam? Dia sebelum Islam ni dikenali sebagai seorang anak orang kaya. Sehingga dalam hadis Nabi sebut, hadis ni sahih, ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi kata hebatnya Mus'ab bin Umair ni, kalau dia masuk pada waktu pagi di Suq Al-Ukas. Suq Al-Ukas ni pasar besar di Mekah tu. Memang orang akan berkumpul kat pasar tu sebab banyak orang niaga. Orang daripada luar Mekah pun akan datang meniaga di tempat namanya Suq Al-Ukas. Suq ni pasar lah. Al-Ukas dia merujuk kepada nama tempat tu. Jadinya, kata Nabi SAW, apabila Mus'ab bin Umair dia masuk ke pasar Al-Ukas itu pada waktu pagi, kemudian dia balik rumah dia. Kemudian orang lain yang datang pula ke pasar tu dan masuk ke pasar pada waktu petang.
Orang yang masuk pada waktu petang, dia akan kata apa? Oh, pagi tadi Mus'ab masuk pasar. Macam mana orang yang masuk pada waktu petang boleh tahu Mus'ab hari ini pagi tadi dia dah masuk pasar? Kerana siapa pun yang datang selepas Mus'ab balik itu, maka dia boleh menghidu bau harum ud yang dipakai oleh Mus'ab ni. Ud bahasa Arab, bahasa kita Melayu apa? Kita panggil minyak atak kan? Atak tu sebenarnya ud. Orang kita biasalah orang Melayu kan. Atak ni asalnya ialah bahasa Arab. Sebutan dan ejaan yang Arabnya ud. Ud, ain ta, ud. Kita orang belah Kedah kan, ud lah kali jadi atak. Kita panggil minyak atak, minyak wangi. Ramai orang boleh miliki minyak wangi, tetapi hanya Mus'ab sahaja yang boleh memiliki minyak wangi yang orang lain tak mampu beli. Dan bila orang tengok dia Mus'ab daripada atas kepala sampai ke kaki, berbeza image dia. Pakaian anak orang kaya mana sama macam kita orang biasa. Pakaian saya nak dibanding, jubah saya nak dibanding dengan Abang Goy kalau saya. Orang berduit punya pakaian dengan orang biasa pakaian tak sama. Kasut orang berduit, anak orang kaya dengan kasut kita orang biasa tak sama. Jadi image dia tu memang image anak orang kaya, bangsawan. Bila dia masuk Islam, mak dia bagi kata dua. Mus'ab, kalau kamu nak pilih Muhammad, nak pilih Islam boleh, tapi kamu terpaksa meninggalkan kemewahan dan kekayaan yang kami bagi kepada hang selama ini. Maka Mus'ab pilih bersama dengan Islam, maka mak ayah dia ambil semua kekayaan. Dan Mus'ab bin Umair ni tak ada apa-apa harta langsung, melainkan di saat dia nak mati, dia hanya ada ridak sehelai ni kain. Kemana sahaja dia pergi, dia akan bawa kain. Itu sahaja harta dia. Dalam riwayat yang lain, waktu Nabi dah sampai Madinah Al-Munawwarah kan, Nabi duduk kat Masjid Nabawi dengan sahabat-sahabat Nabi ni buat halaqah. Nabi kalau pergi Masjid Nabawi, Nabi akan duduk, kemudian sahabat Nabi akan kerumun buat halaqah. Nabi pun akan bagi nasihat, Nabi akan ajak tentang agama, tentang Islam. Tiba-tiba Nabi tengah mengajar ni, masuk Mus'ab bin Umair dalam masjid. Bila masuk sahaja Mus'ab bin Umair dalam masjid daripada pintu Masjid Nabawi itu, maka Nabi terus berhenti daripada mengajar. Nabi terus berhenti, kemudian Nabi menangis. Sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, limadha anta tabki ya Rasulullah? Pasal apa hang menangis tiba-tiba wahai Rasulullah? Nabi pun tunjuk tu. Sahabat pun tengok, maka sahabat bila tengok Mus'ab bin Umair, maka sahabat pun tunduk menangis. Kenapa menangis? Kerana Mus'ab bin Umair selepas dia masuk Islam, miskinnya. Pakaian dia bila orang tengok apa yang dia pakai di Madinah, orang akan teringat balik pakaian yang dia pakai waktu dia di Mekah, waktu kaya dulu. Dan bila Mus'ab mati, meninggal dunia Mus'ab bin Umair dalam peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah. Mus'ab bin Umair bila dia mati, mula-mula sahabat tak kenal mana mayat Mus'ab bin Umair. Nabi kata cari mana Mus'ab bin Umair. Sahabat cari lagi. Kemudian sahabat menjerit. Ada seorang sahabat menjerit, wahai Rasulullah, ini Mus'ab, wahai Rasulullah. Nabi kata, bagaimana kamu boleh tahu itu Mus'ab? Takkan sahabat sendiri pun kamu tak kenal bila dia dah wafat? Maka kata sahabat Nabi, macam mana kami nak kenal dia adalah Mus'ab, wahai Rasulullah, sedangkan daripada kepala dia sampai hujung kaki dia memiliki sejumlah 80 hentakan tikaman tombak dan lebih. Hancur. Daripada muka sampai ke kaki hancur. 80 hentakan tikaman, tombak dan lembing. Nabi tanya pula, habis tu bagaimana kamu boleh kenal dia adalah Mus'ab? Maka kata sahabat kain dia, wahai Rasulullah, ni sahaja harta yang dia ada dan kita semua tahu. Ni sahaja harta yang dia tinggal. Kata Nabi, gunakan harta dia tu untuk uruskan jenazah dia. Maka sahabat ambil kain dia nak tutup mayat dia. Sahabat mengadu pula, wahai Rasulullah,
Kain yang dimiliki oleh Mus'ab ni kalau ditutup bahagian kepala, terjutai kedua-dua kaki dia, wahai Rasulullah. Bila ditutup pula kedua-dua kaki dia, terjutai pula kepala dan muka dia yang hancur, wahai Rasulullah. Menangis lagi Nabi SAW. Kata Nabi, bukankah Mus'ab yang kita kenali di Mekah dulu seorang yang kaya? Tetapi Allah muliakan dia kerana jalan perjuangan dan hijrah yang dia ambil. Ni orang yang mula-mula Nabi hantar. Orang yang mula-mula Nabi hantar hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bila tarikh dia 1 Muharram. Yang paling tepat 1 Muharram bukan Nabi hijrah, tetapi yang pergi hijrah 1 Muharram adalah Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun dia ni orang biasa, bila dia masuk Islam, dia terpaksa berkorban, tinggalkan kesenangan, kekayaan yang pernah dia lalui. Bila dia duduk dalam Islam, maka dia menjiwai Islam tu sungguh. Dia mengaji dengan Nabi tu sampai dia betul-betul faqih, sehingga Nabi boleh pilih dia untuk menjadi tok guru di Madinah. Kata Mus'ab, kamu pergi dulu dan kamulah yang akan menjadi guru di Madinah. Ajak orang Madinah tentang Islam, ajak orang Madinah tentang Al-Quran, ajak orang Madinah tentang Nabi, ajak orang Madinah tentang Allah. Ni kerja Mus'ab. Pembantu dia Abdullah ibnu Maktum. Dan bila Nabi SAW dan umat Islam yang lain sampai kat Madinah, maka hampir separuh dah golongan Aus dan juga Khazraj yang sudah menerima Islam. Ni jasa besar mereka. Walaupun kalau tengok sejarah kan, macam mana mula-mula orang Madinah kenal Islam ni. Mula-mula orang Madinah kenal Islam apabila 7 orang Madinah pergi ke Mekah. Kan orang Arab dulu ni mereka suka keluar kan. Memang antara aktiviti orang Arab ni mereka meniaga. Dan mereka pula meniaga, mereka suka ada waktu dia akan meniaga kat luar daripada negeri dia, dan ada waktu dia akan meniaga kat dalam negara dia. Itulah yang Allah sendiri cerita dalam surah Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita iwas-sayf. Syita musim sejuk. Ni syita lah. Kalau Arab panggil kan, kita apa ni, orang sini panggil apa musim sejuk? Winter apa? Winter sonata. Arab panggil syita. Kalau dalam fitrah syita'iyah, maknanya musim sejuk. Syita was-sayf. Sayf ni musim panas. Jadi bila mari musim panas, mereka akan keluar. Mari musim sejuk, mereka akan duduk kat negeri mereka meniaga. Mai pula tukar musim panas, dia akan keluar pergi meniaga. Meniaga orang Syam, dia akan pergi ke Mekah. Orang Mekah, dia akan pergi ke Syam. Jadi orang-orang Arab dulu ni, mereka akan mudah dapat barang luar. Mari musim panas, akan tukar barang. Jadinya memang budaya orang Arab tu, dia akan pindah akan keluar pergi ke negara orang. Jadinya bila orang Madinah sampai kat Mekah, mereka dengar tentang Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. 7 orang Madinah pergi cari Nabi. Ini beza orang Madinah dengan orang Mekah. Orang Mekah orang yang tolak Nabi. Orang Madinah bila dengar Nabi mengaku jadi Rasul, mereka sendiri pergi cari Nabi. Sebab tu berbeza. Sampai hari ni kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita akan dapati ada beza dia. Muamalah, ta'amul kita, komunikasi kita antara kita dengan orang Mekah, komunikasi kita dengan orang Madinah berbeza. Perangai orang Mekah lain, perangai orang Madinah lain. Orang Madinah ni dia lembut-lembut, lunak. Dan orang Madinah ni orang mengaji. Sebab di Madinah ni sebelum Nabi sampai, maka di sana banyak ahli kitab. Dan memang mereka ni dah biasa dah dengar tentang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kitab yang Nabi-Nabi bawa. Mereka dah biasa. Jadi 7 orang Madinah ni datang jumpa Nabi. Ni asal orang kata apa,
permulaan kepada sehingga berlakunya peristiwa hijrah. Bila 7 orang Madinah ni dia pergi ke Mekah, dengar cerita tentang Nabi, mereka sendiri pergi jumpa Nabi. Tanya Nabi betul-betul, betulkah kamu seorang Nabi? Betulkah kamu Rasul akhir zaman? Maka Nabi mengaku. Maka mereka minta bukti. Maka Nabi pun tunjuk bukti. Nabi baca antaranya surah Al-Insyiqaq, surah suku Wirat. Nabi baca Izas syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Bila Nabi baca surah ni, maka orang Madinah kata ini bukan rekaan manusia. Hebat mana pun manusia, hebat mana pun ahli syair, dia tak akan mampu membuat ayat yang sebegini indah. Kemudian Nabi baca lagi surah Wadduha, surah Ad-Duha, Wadduha wal laili idza saja. Bahkan ada riwayat sebut Nabi baca juga surah Li'ila fi Quraisy ila fihim rahlatash syita'i was-sayf. Bila mereka dengar Nabi baca, dia kata yang ni memang wahyu. Kemudian bila mereka sendiri dengar pembuktian Nabi tentang wahyu, tentang Quran ni, akhirnya mereka terus berbai'ah dengan Nabi. 7 orang asalnya. Bila mereka berbai'ah, waktu tu Allah sebut Quran kan, Allah sebut mereka adalah orang yang berbai'ah tahta syajarah, di bawah pohon, di bawah pokok. Dan tempat tu namanya Aqabah. Perjanjian tu namanya perjanjian Aqabah pertama. Jadi perjanjian Aqabah pertama ni antara Nabi dengan orang Madinah sejumlah 7 orang. Bila mereka terus beriman, masuk Islam di depan Nabi di Mekah, kemudian bila mereka balik ke Madinah, mereka lah yang sebar tentang Islam ni. Kemudian mereka datang balik jumpa Nabi bersama dengan mereka 70 orang Madinah. Kali kedua mereka berbai'ah juga dengan Nabi, namanya perjanjian Aqabah yang kedua, tapi dengan 70 orang. Dan bila mereka ni dah ramai, maka dia kata, wahai Rasulullah, hantarlah sahabat di kalangan Madinah ni untuk menjadi guru kepada kami di Madinah. Maka bila Allah perintahkan kepada Nabi hijrah, tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah, maka yang mula-mula Nabi hantar ialah Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah ibnu Maktum. Mereka jadi guru. Kemudian rombongan yang kedua dalam kitab Sahih Bukhari, 3 orang ke 4 orang. Pertama Bilal, yang keduanya Sa'ad, dan yang ketiganya Ammar bin Yasir, 3 orang. Jadi rombongan pertama 2 orang, Mus'ab dan juga Abdullah Ummi Maktum. Kemudian rombongan kedua ialah Bilal, Sa'ad dan juga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pernah dengar kan? Ammar bin Yasir, makcik, Ammar bin Yasir pernah dengar? Tak juga. Sumayyah pernah dengar? Sumayyah pernah kan? Ada lagu Hijaz. Ammar bin Yasir ni anak Sumayyah. Suami Sumayyah tu adalah Yasir. Yasir mati dibunuh, Sumayyah mati dibunuh. Adik Ammar ni anak bongsu kepada Sumayyah dan Yasir pun mati dibunuh. Semua ahli keluarganya mati dibunuh, yang hidup hanya Ammar. Itu pun disebabkan Ammar ni dia mengaku untuk keluar Islam. Dia mengaku untuk keluar Islam, tetapi hati dia tidak rela. Hati dia tak rela, cuma lidah dia. Sebab dia tengok adik dia habis mati kena bunuh, ayah dia mati kena bunuh depan mata, dan mak dia mati di Sula, Sumayyah. Macam mana Sumayyah mati di Sula? Dia ambil lembing, tombak, hujung mata dia yang besi itu, yang tajam, dilayuk di atas api sampai jadi merah. Akhirnya mereka tikam pada kemaluan Sumayyah, dironjang sampai terkeluar mulut. Tu mati Sumayyah. Bila mati Sumayyah, berita kematian Sumayyah ni sampai kepada Nabi. Nabi berdiri terus sambil mengalir air mata. Nabi sebut apa? Sabran ali Yasir, mau'idukumul jannah. Apa makna dia? Bersabarlah wahai ahli keluarga Yasir. Siapa ahli keluarga Yasir? Keluarga Ammar tu lah, keluarga Sumayyah tu lah. Habis dibunuh, tinggal Ammar dia.
Mau'idukumul jannah, pengorbanan kamu, kamu dibunuh di dunia, dan Allah telah menjanjikan kepada kamu semua kamu akan masuk syurga. Sambil Nabi baca hadis ni, Nabi sebut hadis tu, menangis Nabi. Dahsyat tekanan yang Islam kena kat Mekah dulu. Jadinya Ammar bin Yasir antara orang yang terlibat pergi awal, rombongan kedua. Rombongan yang ketiga pula pergi diketuai oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dia dapat arahan, Umar kamu dah boleh pergi, kata Nabi. Maka dia siapkan barang-barang dia, letak atas kuda, dia naik kuda, dia pergi ke Suq Al-Uqas. Suq Al-Uqas pasar besar tadi yang ramai orang berkumpul. Dan orang yang nak tangkap Nabi semua ni adalah orang yang diambil oleh Abu Jahal mewakili kabilah-kabilah, tiap-tiap kabilah ni. Kan ada suku-suku kan. Arab ni banyak suku dia. Banyak kabilah-kabilah dia dalam Quraisy ni. Jadinya setiap suku-suku Arab dalam Mekah tu pakat hantar wakil belaka. Wakil ni pula dipilih pula. Siapa yang paling kuat? Misinya tangkap Nabi. Man ladzi sayatuni, kata Abu Jahal, disebut dalam hadis. Siapa yang mampu datangkan kepadaku Muhammadan, si Muhammad itu hayyan aw yamutan, sama ada dibawa si Muhammad itu, kata Abu Jahal, sama ada hidup ataupun mati, mi'atu haqqan, maka ganjarannya adalah 100 ekor unta merah. Abu Jahal, dia siapa? Dia salah seorang menteri. Dulu ada kabinet dia di Mekah tu, salah seorang menteri dia Abu Jahal. Bila dia ni ada kuasa, dia seorang menteri, kemudian dia pula bangsawan, orang yang ada jawatan, ada kedudukan. Bila dia sendiri menawarkan mi'atu haqqan, 100 ekor unta merah, bukan duit dia, tapi yang dia tawarkan itu adalah milik bawah perbendaharaan pemerintah Mekah. Jadi dia gunakan kuasa dia sebagai seorang yang bangsawan, ada jawatan di Mekah, untuk dia tawarkan siapa dapat tangkap Muhammad, bawa kepada kami sama ada hidup ataupun mati, mi'atu haqqan. Insentif dia, ganjaran dia, hadiah dia 100 ekor unta merah. Jadi semua pakat nak pergi belakang. Sampai tiap-tiap ketua-ketua suku Arab Mekah ni terpaksa dia kata apa, kita akan hantar wakil sahaja pergi. Kalau semua sekali pergi, habis kosong tempat. Oh, siapa pakat tak mau kan? 100 ekor unta merah. Unta merah tahu baru sini sini korban apa? Berapa bumi? Lembu no. Pernah korban unta lah. Belum lagi no. Dulu Masjid Tahun Laut pernah kan dulu kan? Tapi saya pergi tengok unta tu. Unta tu dia tak besar. Kalau itu kan, kalau unta tu bukan unta Arab. Itu unta Australia. Unta Arab ni besar. Di Yaman ni kan. Kalau jalan kami nak pergi mengaji ke apa, nak pergi universiti ke apa, tepi-tepi rumah kan, mereka tambat unta dia besar, tinggi ni. Itu unta biasa. Unta merah ni dia ada perang dia. Dia punya bulu dia tu perang-perang sikit. Bonggol dia lain, tengkok dia lain. Memang unta merah ni besar. Dan orang tak mampu nak beli. Daripada dulu sampai lah, orang tak mampu, orang biasa ke, bangsawan yang biasa-biasa ni, businessman biasa-biasa ni tak mampu beli. Memang mahal, sampai lah mahal unta merah ni. Dan unta merah ni dulu memang kenderaan tunggangan. Memang manfaat dia besar. Dan orang yang ada unta merah ni, orang tahu dah dia ni darjat dia bukan biasa. Dia kalau kenderaan tunggangan, kenderaan paling mahal. Kalau dia adalah hak yang ditugaskan untuk bawa barang, maka dia ni kenderaan yang akan bawa barang paling boleh banyak, paling berkualiti, yang boleh jalan jauh. Unta merah, harga dia mahal.
Bayangkan kalau kenderaan yang paling berkualiti, paling top, paling mahal. Lo apa? Lo apa? Kenderaan paling mahal lo? Apa? Awak senang kaku beku sejuk ke? Ha? Oh, itulah no. Waktu bila aircon tak ada, kita duk gaduh panas no. Bila ada aircon baru sejuk pula, nak buat macam mana ni? Pak Mat, nak buang balik ke aircon? Kalau lo kenderaan paling mahal apa? Apa? Takkan kancil. Ferrari. Ya, kenderaan tunggangan paling mahal Ferrari. Ke ada lagi? Mahal. Lamborghini. Ke ada lagi? Kalau saya lah, pandangan saya, jet peribadi. Kan jet peribadi lalu jadi kenderaan tunggangan. Tapi orang biasa mampu dah. Orang kaya belum tentu mampu. Orang yang betul-betul yang kaya betul mampu lah. Ada seorang kan, saya dulu kalau di apa nama ni, ada kuliah saya di Selangor tu, ada tempat nama dia Kemensah. Dia ada satu rumah orang kaya-kaya tu, nama dia pun The Reserve apa. Di situ 50% penduduk dia situ tu, dia taman tu, dia adalah pekerja Westa. Westa lah. Ada pekerja Westa. Westa kalau di Gombak ni, orang nak pergi Gombak kan, orang akan nampak tepi jalan Westa. Westa ni dia ada helikopter. Dia antara syarikat yang sewa helikopter. Asalnya ada berapa? 40 biji helikopter. Dan Tan Sri tu apa nama tu Westa ni kan? Tan Sri tu dia ada jet peribadi. Memang dia memang layak lah. Dia punya bisnes pun helikopter. Kita baru buat sewa basikal kita. Tu pun belagak kaya dah. Maknanya kalau tahap yang jet peribadi kenderaan ni, kalau orang tawak kat kita lah kan, siapa dapat tangkap Abang Goy 100 biji jet peribadi, kita rasa tahap macam mana orang nak pergi Seribu cari Abang Goy. Lain kali kau dapat. Kau yang dapat lah. Kalau tawaran yang tahap tu, calang-calang, bukan calang-calang orang nak tolong. Ada ke orang tolong? Dah, bergantung sama dia. Jadi memang orang Arab waktu tu semua duk kalut, semua duk ribut pasal tu. Nak tangkap Muhammad. Sampai nampak siapa lalu, Muhammad. Padahal nak sendiri, punya nak tawaran tu. Orang nak bagi 100 ekor unta merah, mi'atu haqqan, sebutlah hadis. Semua pakat duk kalut. Sebab tu Nabi SAW duduk di rumah Nabi. Nabi suruh Sayyidina Ali kan, yang tidur di atas sarir tempat pembaringan Nabi, pakai jubah Nabi. Sebab apa? Sebab nak mengaburi mata orang yang duk mengintip ni. Kerumun rumah Nabi. Rumah Nabi waktu tu keliling penuh dengan orang. Semua yang keliling rumah Nabi ni pakat duk intai belakang, takut Nabi terlepas. Soalan kita kan, bila kita baca sejarah ni kan, dulu kita pernah dengar sejarah ni, pasal apa mereka tak masuk? Ya, dah tahu Nabi tidur atas tempat tu, mereka dah tengok ada orang tidur atas katil tu. Jubah tu memang jubah Muhammad. Memang Muhammad ada. Pasal apa tak masuk? Seorang ulama dalam kitab namanya Siratun Nubuwah fi Durusi wal Ibad, kita Arab lah. Pengarang dia nama Syekh Mustafa As-Sibai, Profesor Dr. Mustafa As-Sibai. Dia karang kitab sirah Nabi ni namanya Siratun Nubuwah fi Durusi wal Ibad. Dia kata dah ramai mereka tu kan, boleh dah nak tangkap Nabi? Boleh. Tapi kenapa seorang pun tak masuk? Sebab semua pakat takut. Bukan takut kat Nabi, mereka kan ramai. Yang mereka takut ni takut terlepas 100 ekor unta merah tu. Kalau seorang pergi rempuh dulu, yang lain nak tunggu lah. Habis semua pakat rempuh. Bila semua pakat rempuh, boleh jadi aku tak dapat, boleh jadi orang lain dapat. Yang nak ligan ni seorang. Takkan nak potong 3. Semua pakat duk takut, lah kali duk berkumpul je ramai. Sampailah Allah memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, keluar walaupun mereka ramai. Waktu tu bila Allah yang perintah, maka Nabi keluarnya.
Apa yang Allah suruh ni dalam hadis, dalam kitab sirah. Tadi kita cek balik dengan cerita kita pernah dengar dulu, sama tak dalam hadis? Kalau dalam hadis Allah perintahkan Nabi keluar, walaupun waktu tu yang sedang kerumun rumah dia, keliling rumah dia ni ramai. Kalau Nabi keluar, potensi Nabi ditangkap kan? Tapi bila Allah perintah, Nabi tak tanya dah Jibril, bolehkah keluar lah, ramai ni, mesti kena tangkap dah. Jibril kata Allah perintahkan sekarang kamu boleh keluar. Tengah orang ramai tu, maka Nabi boleh melintasi mereka tu di celah-celah tu. Seorang tak pasal. Macam mana cara? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka Nabi kelumbungkan di atas kepala Nabi dengan kain berwarna hitam, panjang sampai ke, meleret sampai ke tanah. Nabi kelumbung kepala Nabi dengan warna hitam sebagai ikhtiar dia. Yang lain serah ke Allah Ta'ala. Kemudian waktu itulah Jibril alaihissalam bacakan ayat Allah tu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. La yubsirun, mereka tak akan nampak. Kenapa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Pada diri mereka itu kami bina tembok, kami bina dinding. Mereka akan ditutup dengan tembok dan dinding tu. Dan mereka tak akan, la yubsirun, seorang pun tak akan nampak. Maka Nabi tutup dengan kelumbung, ikhtiar. Kita kalau nak baca ya Allah untuk apa-apa amalan dan tujuan pun yang dibenarkan syarak, kata ulama tak boleh dengan ayat sahaja tanpa ikhtiar. Nabi buat ruqyah tak? Nabi rawat orang yang main sakit kepada Nabi. Nabi rawat dengan ayat apa? Dengan ayat Al-Quran. Adakah Nabi tidak ikhtiar? Ikhtiar Nabi. Kata ulama, macam mana ikhtiar dengan Al-Quran? Maka Nabi ambil tinta. Nabi ambil tinta, ambil yang pena tu, yang macam cat tu kan, orang dulu. Maka Nabi celup dengan air za'faran. Tahu za'faran kan? Warna merah. Celup air za'faran, maka Nabi ambil piring. Nabi ambil piring, kemudian Nabi basahkan depan mata pena Nabi itu dengan air za'faran. Maka Nabi tulis ayat Al-Quran. Dalam riwayat, dalam hadis sebut Nabi tulis Al-Fatihah. Nabi tulis dengan air za'faran tu Al-Fatihah. Ada waktunya Nabi tulis Bismillah, ada waktu Nabi tulis ayat-ayat yang sesuai Al-Quran. Kemudian baru Nabi tuangkan dengan air, dicampur tulisan yang ditulis dengan za'faran tu, campur dengan air, Nabi suruh minum. Kenapa Nabi tak terus baca terus ayat tu sebok ya? Anda kata ulama mesti ada ikhtiar. Kalau nak apa-apa pun kita sandar pada Allah, mesti ada ikhtiar. Tapi bukan kita beriman dengan ikhtiar dah. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita, kalau kamu nak sandarkan tawakal kamu kepada aku, maka aku akan tengok tahap ikhtiar kamu. Karena setiap ikhtiar, maka kamu baru sandar, maka itu lebih kuat yakin kamu padaku. Tapi kalau tak ada ikhtiar, terus serah je ke Allah, maka yang tu Allah tak suka. Jadi Allah suruh ikhtiar macam mana pun ikhtiar. Maka di antara ikhtiar Nabi, Nabi ambil juga kelumbung. Walaupun orang tahu kan, semua dok kerumun tu takkanlah tak perasan, takkanlah tak kenal Nabi. Tapi ada ikhtiar, tutup juga muka Nabi dengan kain hitam. Nabi berjalan. Waktu tu pula apabila selesai waktu syuruk. Habis selesai waktu syuruk, nak pindah ke waktu duha. Nabi keluar waktu tu, Nabi berjalan. Dan Nabi berjalan betul-betul celah ramainya orang yang nak tangkap Nabi itu. Kemudian Nabi pergi ke mana? Nabi terus pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ada pula kisah Sayyidina Abu Bakar dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sayyidina Abu Bakar ni sebenarnya waktu tu dah makan hati. Makan hati tak? Ha? Makan hati. Bahasa kita apa? Terasa hati. Kenapa dia terasa hati? Bila Nabi beritahu kepada semua sahabat-sahabat Nabi ni, Allah perintahkan kita umat Islam untuk hijrah pergi ke Madinah, tinggalkan Mekah ni. Ni perintah Allah. Yang paling bersemangat, yang mula-mula dengar dulu Sayyidina Abu Bakar. Jadinya Sayyidina Abu Bakar pergi beritahu kepada sahabat yang lain, perintah Allah kepada kita, kita akan tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Cuma waktu dia tunggu arahan Nabi.
Bila Nabi bagi arahan, Nabi panggil Mus'ab, Abdullah Ummi Maktum, kamu pergi dulu. Harapan Sayyidina Abu Bakar, sebab dia yang tahu dulu, dengan harapan dialah yang akan pergi dulu. Sebab selalunya kalau apapun urusan, Nabi akan suruh Sayyidina Abu Bakar uruskan. Misi hijrah ni misi besar. Tiba-tiba Nabi pilih Mus'ab. Mus'ab waktu tu umur dia berapa? Umur dia pada waktu itu baru 16 tahun. Mus'ab bin Umair ni, dia mati kata ulama pada tahun 3 hijrah. Dan pada waktu tu ada riwayat sebut umur dia 18 tahun. Dan waktu tu ada riwayat sebut juga dia mati 19 tahun. Mus'ab bin Umair ni tokoh anak muda yang bagi hidup dia, nyawa dia, jasad dia kepada Allah, kepada agama. Kita bayang anak-anak kita kan hari ni 18 tahun, 19 tahun. Tapi Mus'ab bin Umair ni sampai tahap tu dia anak muda je. Arqam bin Abi Al-Arqam, dia wakafkan rumah dia kepada Nabi, kepada Islam, menjadi tempat pusat tarbiyah pertama di dunia. Waktu dia bagi rumah dia kepada Nabi untuk gunakan sebagai markas tempat orang bersembunyi, orang Islam masuk Islam, tempat Nabi akan baca ayat Allah. Waktu dia bagi rumah dia kepada Nabi, usia dia 16 tahun. Ni Arqam bin Abi Al-Arqam. Kalau kita pergi buat haji, buat umrah, rumah dia ni antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ni Bukit Safa, orang sa'i kan. Ni Bukit Marwah. Betul-betul rumah dia antara Bukit Safa dan Marwah. Lepas tu kalau kita berjalan kat pintu belakang kan, dia akan tulis bab pintu Arqam bin Abi Al-Arqam. Memang pintu tu betul-betul tapak rumah dia dulu. Dan disitulah tempat dan pusat tarbiyah Islam pertama. Dan Sayyidina Umar masuk Islam di rumah tu lah. Jadinya ni memang tokoh-tokoh hebat belakang ni, muda-muda belakang yang Nabi hantar pergi. Kemudian pada waktu itu bila Nabi pergi kepada rumah Sayyidina Abu Bakar, maka waktu tu Sayyidina Abu Bakar ni dah tunggu dah. Dia dah makan hati, dia dah terasa dah kenapa dia tak dipilih, kenapa dia yang tak disuruh dulu. Apapun Nabi nak cerita, nak rancang apapun dengan dia, tiba-tiba yang dihantar Mus'ab. Tapi sahabat Nabi tak bertikai. Yang hantar pula rombongan pertama Abdullah bin Maktum, buta kan. Terkejut tapi tak bertikai, sebab yang perintah itu Nabi. Akhirnya bila rombongan kedua pergi, Bilal, Sa'ad dan juga Ammar bin Yasir, terasa lagi Sayyidina Abu Bakar. Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar, bagi tahu kepada Bilal, bagi tahu kepada Ammar, bagi tahu kepada Sa'ad. Mereka pergi pula. Kata, bila aku nak pergi ni Sayyidina Abu Bakar, sebab dia orang tua. Habis dah. InsyaAllah kira habis tu itu. Ada kompromi ke apa? Boleh ya? Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, yang ni memang bahasa dalam hadis. Waktu tu dia memang menangis. Kemudian rombongan ketiga tu Nabi perintah Sayyidina Umar. Terasa dia. Bila dia tunggu-tunggu Nabi sampai waktu tu kan, nak habis waktu syuruk, nak masuk waktu duha, Nabi kelumbung dengan warna hitam. Nabi pergi rumah dia, Nabi ketuk. Nabi ketuk kali pertama, pintu berbunyi. Kemudian bila Nabi nak ketuk kali kedua, tangan Nabi ni tak kena lagi pintu, dia buka dah. Seolah-olah dia duduk depan pintu tu setiap masa tunggu arahan Nabi. Bila dia buka-buka Nabi, dia tengok Nabi, wahai Rasulullah, akhirnya kau datang juga. Wahai Rasulullah, adakah Allah dah perintah aku boleh pergi dah? Kata Nabi, ya, tetapi ma'i. Kata Nabi, bala walakin ma'i. Ya, benar Allah dah perintahkan, tapi bersama dengan aku. Jatuh dia menangis, pegang Nabi, aku minta maaf wahai Rasulullah. Aku dah terasa hati sebab sahabat lain pergi. Rupa-rupanya aku ditangguhkan dulu pergi kerana Allah tetapkan aku bersama dengan kamu. Dan Sayyidina Abu Bakar ni sepanjang dia dengan Nabi ni sebut dalam hadis macam mana dia punya perangai dia. Sepanjang dia berjalan dengan Nabi daripada rumah dia pergi ke Gua Sur,
Duduk dalam Gua Sur 3 hari 3 malam. Kemudian berjalan pula sampai ke Quba. Sepanjang dia teman Nabi itu, dia ni macam orang tak tentu arah. Ni bahasa dalam hadis. Apa tak tentu arah? Sampai Nabi kata, wahai Abu Bakar, boleh tak kamu duduk senyap? Sat-sat bila dia berjalan, coy, dia loncat ke depan. Sat-sat dia berjalan, pum, dia berlari main kanan. Sat-sat tengah berjalan, pui, dia pergi ke kiri. Sat-sat dia tolak Nabi depan, dia duduk belakang pula. Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa siapa? Maza tafa'al, hang duk buat apa ni? Dia kata, wahai Rasulullah, waktu aku duduk kat sebelah kanan, main dalam perasaan aku takut serangan kepada kamu belah kiri. Maka aku pindah tempat lari, duduk belah kiri. Bila aku duduk belah kiri, kamu pula mari pula takut. Aku orang serang belah belakang. Aku lari duduk belakang kamu. Nabi senyum, dia kata, wahai Abu Bakar, tak apa, Allah bersama dengan kita. Dia kata apa? Ni sebutlah hadis. Ana fida'an laka ya Rasulullah, ana fida'an laka ya Rasulullah. Apa maksudnya? Wahai Rasulullah, kamu jangan serabut dengan aku. Ana fida'an lak. Sesungguhnya aku adalah perisai kamu, wahai Rasulullah. Ni Sayyidina Abu Bakar. Bila dia pergi dengan Nabi SAW, sebelum dia tinggal rumah, dia panggil siapa? Dia panggil Asma. Siapa Asma? Anak perempuan dia. Asma, anak perempuan Abu Bakar, dia adalah kakak kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi kahwin dengan Aisyah. Asma pula, dia berkahwin dengan Zubair bin Awam. Bila dia berkahwin dengan Zubair bin Awam, maka dapat anak lelaki namanya Abdullah bin Zubair. Waktu ketika mana peristiwa hijrah ni, dalam hadis sebut apa? Dalam hadis sebut, innaha hamalat Abdullah bin Zubair. Sesungguhnya pada waktu ketika mana Sayyidina Abu Bakar perintahkan kepada Asma untuk dia pegang tugas yang penting dalam hijrah ni. Waktu tu adalah waktu qad hamalat Abdullah bin Zubair. Waktu tu adalah waktu yang dia sedang sarat mengandung anak dia yang bernama Abdullah bin Zubair. Dan kata Asma waktu tu, bila waktu dia dah terlibat dengan misi hijrah tu, kharajtu, aku telah keluar ila Madinah. Waktu dia nak pergi hijrah ni, kharajtu ila Madinah, aku telah keluar ke bumi Madinah dalam hijrah ni, kata dia, wa ana mutimmun. Wa ana mutimmun, aku terlibat dan aku keluar tinggal Mekah pergi ke Madinah adalah waktu ketika mana aku mutimmun. Mutimmun dalam bahasa kita apa? Aku dah cukup waktu dah. Dia tengah sarat mengandung anak dia nama Abdullah bin Zubair. Bila disebut wa ana mutimmun, waktu tu aku dah cukup tempoh dah. Cukup tempoh. Kalau isteri kita orang perempuan mengandung, cukup tempoh ni apa? 9 bulan 10 hari. Dalam fiqh 9 bulan 10 hari, maka waktu dia boleh keluar dah. Makna dia dah sampai dah. Waktu tu dia memang tunggu masa nak lahirkan anaknya. Sebab tu Asma, lepas habis Nabi dah selesai selamat, Sayyidina Abu Bakar pun dah selesai keluar daripada Gua Sur, baru dia pergi. Dia pergi juga dalam keadaan sarat mengandung. Kat mana dia lahirkan anak dia? Disebut dalam kitab hadis, bila dia berjalan sampai ke Quba. Quba tempat persinggahan Nabi pertama di Madinah kan? Nabi singgah kat Quba, kemudian Nabi dirikan masjid pertama. Tu masjid Quba. Kemudian Nabi duduk kat situ sekejap, kemudian barulah Nabi sambung perjalanan terus pergi ke bandar Madinah. Asma ni dia kemudian kan, Nabi dah selesai, pun semua pergi dah, pok dia pun selesai, baru dia pergi pula. Waktu tu sarat mengandung dia. Dan dia sampai kat Quba, waktu tu dia dah tak tahan dah. Dan dia melahirkan Abdullah bin Zubair waktu di Quba. Dan bila dapat berita dia sampai di Quba dan dia beranak kat Quba, maka Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pergi kat dia. Waktu Nabi sampai, maka waktu tu dia nampak je Nabi sampai, maka dia kata, apa dalam hadis sebut, dia angkat anak dia Abdullah bin Zubair dan terus letak di atas riba Nabi SAW. Summa da'an Nabi SAW bitamrin, kemudian Nabi turun minta buah taman. Fadhahaka, kemudian Nabi terus kunyah.
kemam-kemam kunyah-kunyah taman tu. Kemudian Nabi terus masukkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair. Dalam hadis perkataan Asma sebut apa? Kana dakhala fi juhrihi, kana dakhala syai'un, kana dakhala awwalu syai'un fi juhrihi. Adalah benda yang pertama mula-mula masuk dalam rongga anakku Abdullah bin Zubair adalah rih Nabi SAW, adalah air liur mulia Nabi SAW. Di mana cerita ni? Di Quba. Bayangkan, dia beranak kat Quba. Waktu Abu Bakar panggil dia tu, waktu tu dia syarat mengandung. Dia kata, Asma, aku dengan Nabi SAW akan menyorok dalam gua Sur. Jadi kamu, aku tugaskan kepada kamu dengan tugas paling penting apa? Kamulah yang akan menjadi perantara antara cerita hal urusan maklumat kat Mekah ni, sahabat-sahabat umat Islam, semua tu kamu kena ambil tahu. Pergerakan orang Quraisy kamu kena ambil tahu. Kemudian keadaan pergerakan orang Islam yang nak pergi hijrah ni kamu kena ambil tahu. Dan kamu kena naik jumpa kami waktu yang orang lain tak sedap. Kamu bawa bekalan makanan dan kamu bagi tahu report maklumat. Ni kerja Asma. Bila Sayyidina Abu Bakar tinggalkan tugas tu pada dia, Abu Bakar, As-Siddiq dan Nabi tu pergi nyorok dalam gua Sur. Siapa paling penting waktu tu? Asma. Dia tengah syarat mengandung. Bila Abu Jahal dah tahu rumah Nabi tak ada orang, bukan apa ni, tak ada Nabi, maka rumah pertama yang Abu Jahal pergi adalah rumah Abu Bakar. Bila dia pergi rumah Abu Bakar dah tak ada dah. Yang ada Asma. Yang buka pintu Asma. Bila Abu Jahal tanya mana bapa hang, maka Asma kata tak tahu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa Abu Jahal buat kepada Asma? Abu Jahal pukul dia. Abu Jahal sepak dia, dia jatuh depan pintu, tercabut anting-anting dia. Kemudian kata pula salah seorang orang Quraisy, kita kurung dia, seksa dia sampai dia bagi tahu di mana Muhammad, di mana pok dia. Jadi Asma memang kena pukul waktu tu. Waktu tu dia syarat mengandung. Dia tak mengaku, kemudian dan dia tak bagi tahu maklumat apa, kemudian dia jaga rahsia. Bila Abu Jahal putus asa, dia pun pergi cari buat urusan dia yang lain, cari juga Nabi. Maka waktu tu datang pula lelaki bernama Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Abu Quhafah adalah bapa kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia datuk kepada Asma. Bila dia waktu tu tak masuk Islam lagi, dia mari-mari. Dia kata, wahai Asma, aku dengar cerita Abu Bakar dah tak ada, dia dah ikut Muhammad, betul? Maka kata Asma, ya wahai datuk. Dia pergi mana? Aku tak tahu. Tipu, kata datuk dia. Hang mesti tahu punya hantu kat rumah. Hang mesti nampak ayah hang keluar bila dia pergi mana. Dia kata aku tak tahu, tapi betul dia bersama dengan Rasulullah. Jadi datuk pula, mari perasaan datuk. Kalau dia betul pergi dengan Muhammad, hampa yang duduk kat rumah dia tinggal apa? Dalam riwayat, Abu Quhafah waktu tu dia ni tua, mata dia kabur, tak apa nampak. Asma pegang tangan dia. Bila dia marah, Asma tenang. Datuk apa khabar? Dan aku tanya Pok Hang pergi mana? Datuk makan belum? Ni panggil Asma. Kemudian dia kawan ni marah menjerit, dia menjerit, dia bawa pusing dalam rumah. Hang nak buat apa ni Asma? Dia pergi ikut Muhammad, dia tinggal apa kat hampa kat rumah. Rupa-rupanya sampai dia buat pusing datuk dia tengah mengamuk ni, dia kutip sambil jalan, dia kutip, dia raba-raba kutip biji-biji batu-batu kecil ni. Sambil kutip batu kecil, dia buh kat uncang. Kemudian dia ambil anting-anting dia yang tercabut, dia buh sekali. Dia kata, datuk nak tahu apa yang ayah tinggal kat kami bila dia pergi India. Datuk cuba pegang. Dia ambil tangan datuk dia sumbat dalam uncang. Ni apa ni? Apa tinggal batu permata, zamrud, yang ni. Tak percaya ni pegang. Pegang anting dia tu. Oh, reda hati datuk ni. Dia tenang. Kemudian dia jalan tugas dia. Dia naik bukit. Waktu syarat mengandung Asma ni, dia naik bukit.
Gua Sur, kalau kita tengok kan, dia duduk di puncak gua. Ghar Sur ni, dia kecil ya. Boleh muat 2 orang ya. Dalam riwayat sebut, kalau dilunjuk kaki kedua-dua ni, maka akan terjuntai kaki. Tapi nak pergi ke gua tu, dia kena melintasi 4 bukit lain. Naik bukit, turun. Bukit kedua naik, turun. Naik bukit ketiga, turun. Bukit yang keempat, puncak dia baru gua Sur. Nabi lelaki, Sayyidina Abu Bakar lelaki, munasabah. Dia ni perempuan, kemudian syarat mengandung. Dia mengaku pula, wa ana mutimun, aku dah cukup tempoh dah. Bayangkan, bila dia nak bawa makanan, maka dia ambil satu kain, dia ikat kat perut dia. Bila dia ikat kat perut dia, kerana nak jaga kandungan dia tu, dia naik bukit, turun bukit. Dalam riwayat sebut, ada waktu dia terjatuh. Bila dia terjatuh, berterabuk makanan yang dia nak bawa kepada Nabi dan kepada ayah dia. Bila berterabuk makanan, apa Asma buat? Dia ambil kain yang dia ikat kat perut ni, dia belah 2 kain tu. Satu dia balut makanan, satu dia balut perut, nak jaga anak dia. Balut kat pinggang. Kemudian dia ambil hak yang dia balut, dia buah makanan tu, dia cantum pula ikat kat tali pinggang yang diikat kat pinggang, disabur pula lelaki. Bayangkan, cuba bayang perempuan mengandung sampai ke tahap tu. Kemudian bila dia sampai saja kat Gua Sur, Nabi sambut dia, Abu Bakar sambut dia. Nabi terus sebut perkataan ni, wahai Asma, sesungguhnya kamu adalah Zatun Nitaqaini. Mana ingat ni kan? Tak pernah juga? Nak kena main selalu ni Zatun Nitaqaini. Apa makna Zatun Nitaqaini? Wahai Asma, sesungguhnya kamu adalah Zatun Nitaqaini. Wahai Asma, sesungguhnya kamu adalah wanita yang memiliki 2 tali ikatan pinggang. Padahal waktu dengan Nabi tu, berapa tali kat perut dia, kat pinggang? Satu je. Sebab satu lagi dia dah balut makanan kan. Kenapa Nabi sebut 2? Maka dia tanya, wah Rasulullah, macam mana hang boleh tahu? Nabi jawab, wa anna Rasulullah ya Asma, aku kan Rasulullah. Walaupun cerita yang dia jatuh berterabuk makanan, dia belah kain dia ni jadi 2, cerita tu Nabi tak nampak, tetapi Allah bagi mukjizat kepada Nabi. Maka dia digelar sebagai wanita Zatun Nitaqaini. Batu gelaran kepada Asma, Nabi bagi Zatun Nitaqaini, perempuan yang memiliki 2 tali ikatan pinggang. Jadi sampai dalam kitab-kitab Arab sampai lekat gelaran kepada Asma Zatun Nitaqaini. Ada dalam riwayat, bila sampai di hari akhirat nanti, maka malaikat akan memanggil nama kita semua dengan nama samaran, nama panggilan yang paling mulia, yang paling kita suka orang panggil waktu di dunia. Maka di antara yang paling disukai oleh Asma adalah yang akan digunakan oleh malaikat untuk panggil. Maka yang akan dipanggil, riwayat sebut, Asma akan dipanggil dengan panggilan Zatun Nitaqaini di akhirat. Sebab tu kita ni kan, waktu hidup ni, nama samaran ke, nama gelaran, jangan suka-suka dan bagi ke orang. Sebab Nabi sebut dalam hadis tu jelas tu, waktu kita nak mati, kalau kita waktu tu, waktu sakaratul maut, kita adalah orang beriman, maka malaikat yang nak cabut nyawa kita ni, dia bawa 2 malaikat rahmat. Satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Mereka akan seru nama kita dengan panggilan yang paling mulia, maksud dia, dan yang paling kita suka kat dunia. Kemudian kalau kita ni bukan orang beriman, dosa banyak, tak bertaubat, kemudian sakarat, tenat nak mati, maka yang mari dengan malaikat maut adalah malaikat azab. Malaikat azab akan pilih nama panggilan, nama samaran yang paling hina dan yang paling kita tak suka. Dia panggil. Dah waktu tu kita sakarat, kita tengah tenat, dia pula pergi sebut nama yang kita tak suka dengar. Sebab tu panggilan-panggilan pada anak-anak, panggilan pada isteri, panggilan pada suami kena jaga. Baik. Jadi cerita ni Asma penting tugas dia, dan dia pegang peranan yang penting dalam cerita hijrah ni.
sampai dia melahirkan, Allah takdirkan dia melahirkan lelaki, kelahiran bayi pertama Islam selepas hijrah. Kalau orang tanyakan bayi yang mula-mula lahir lepas hijrah ni siapa? Namanya Abdullah bin Zubair. Jadi cerita ni memang semua yang terlibat dalam hijrah ni Allah sebut sebagai bantuan pertolongan Allah. Ayat Al-Quran Allah sebut dua. Pertama, nasrum minallah. Yang kedua, wafatuhum qariban. Nasrum minallah, ulama tafsir sebut dia merujuk kepada bantuan pertolongan Allah. Bila bantuan tu? Allah sebut peristiwa hijrah tu nasrum minallah. Ini kita baca ayat tu kan, nasrum minallah, maka Allah merujuk kepada cerita hijrah. Jadi semua yang terlibat dalam hijrah, apa pun yang berlaku dalam peristiwa hijrah, semua tu termasuk dalam nasrum minallah, bantuan pertolongan Allah. Kenapa asma yang dipilih? Maka asma itu adalah bantuan pertolongan Allah dalam peristiwa hijrah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang dipilih untuk bersama dengan Nabi? Kerana Sayyidina Abu Bakar itu adalah nasrum minallah. Kenapa Nabi bawa unta yang ni, tak bawa unta yang ni? Itu semua nasrum minallah. Jadi semua yang terlibat dalam hijrah nasrum minallah. Wafatuhum qarib, dia merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Bila dah berjaya hijrah, maka tahun 8 hijrah baru Islam berjaya tawan balik Kaabah, berjaya berlakunya Futuhal Makkah. Jadi semua yang terlibat dalam hijrah ni semua tu adalah bantuan yang Allah susun untuk kejayaan dan kemenangan Islam. Kenapa Mus'ab, kenapa Abdullah bin Maktum, semua tu bantuan pertolongan Allah belaka. Cuma jalan ceritanya Allah lah yang susun. Jadi semua yang kita cerita ni semua ada kaitan dengan bantuan Allah. Baik, kalau cerita hijrah, cerita Madinah mungkin kita biasa dengar. Saya nak cerita akhir ni berkaitan dengan anak yang dilahirkan oleh Asma. Bayangkan dia sangat mengandung, waktu tu dia terlibat dengan tugas yang sangat penting dalam menentukan selamat tak selamatnya perjalanan Nabi dan juga ayah dia. Kemudian dalam peristiwa hijrah ni dia tak sampai Madinah, maka dia dah orang kata apa, dah melahirkan anak dalam perjalanan. Di Quba dia lahirkan bayi dia, namanya Abdullah bin Zubair. Maknanya anak ni adalah anak yang sangat barakah. Bila Nabi bagi dia makan kurma, kita panggil tahni kan. Kemudian Nabi doa, dalam hadis sebut Nabi mendoakan fatabarakallahu alaihi. Nabi mendoakan keberkatan Allah atas Abdullah bin Zubair daripada usia dia lahir tu sampai dia meninggal. Tahu tak macam mana Abdullah bin Zubair meninggal dunia? Abdullah bin Zubair meninggal dunia kerana dibunuh. Bila dia dibunuh, maka mayat Abdullah bin Zubair diikat, kemudian dinaikkan, digantung, dibiarkan selama beberapa hari untuk ditontoni oleh orang. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuh dia seorang pemerintah, agama dia Islam, nama dia adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang bunuh Abdullah bin Zubair adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Waktu tu dia jadi gubernur dan dia diangkat, tugas dia menjadi macam kita, peranan kita lagi, Menteri Pertahanan, sebab askar tu bawah dia. Dia dibunuh pada zaman Bani Umayyah, waktu khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama Bani Umayyah namanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian bila Muawiyah meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, dia tinggal wasiat. Kalau aku wafat, aku meninggal dunia, maka yang akan gantikan tempat aku jadi khalifah adalah anakku. Namanya ialah Yazid bin Muawiyah. Jadi waktu Yazid naik jadi pemerintah, maka dia naik ni tidak melalui mesyuarat ahli majlis syura. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar wafat, Nabi kan, Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar ganti. Zaman bila Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar ganti. Wafat Sayyidina Umar, Sayyidina Osman ganti. Wafat Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ganti. Tiap-tiap pemerintah Islam sahabat Nabi ni, di atas mereka itu ada majlis namanya Majlis Ahlu Halli wal Uqdi. Ahli
Orang kata apa? Ahli ni hay'ah, anggota. Hali wal muqdi, golongan yang terpilih, iaitu majlis syura. Majlis syura ni adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih untuk menjadi penasihat kepada pemimpin waktu tu. Antaranya sahabat-sahabat kanan Nabi, Abdul Rahman bin Auf. Waktu Sayyidina Abu Bakar jadi, siapa ahli hali wal muqdi dia? Majlis syura dia Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf. Yang ni sahabat-sahabat kanan belakang. Mereka ni akan mengiringi pemerintahan Islam tu dengan nasihat-nasihat agama. Sayyidina Umar waktu jadi Amirul Mukminin, dia pernah tambah hukuman hudud. Bila ditangkap seorang yang mencuri, maka nak potong tangan dia. Bila nak potong tangan dia, Umar tanya, kata, pasal apa hang boleh mencuri? Banyak kerja boleh buat. Apa dia jawab? Nak buat macam mana? Allah dah takdirkan aku mencuri. Aku mencuri je. Maka Umar kata, tambah hukuman kepada dia sebelum dipotong tangan dia, sebab dia terlebih dahulu. Maka naik bab ni diadukan kepada hak yang majlis syura tadi. Maka majlis syura ni pun bincang, boleh tak Sayyidina Umar tambah hukuman, sedangkan hukuman potong tangan tu hudud. Hudud ni perintah Allah, undang-undang Allah, bolehkah tambah-tambah? Maka Sayyidina Ali pun dia kata tak boleh, haram. Kalau Allah kata orang curi potong tangan, maka hukum dia potong tangan. Sayyidina Umar tak boleh tambah hukuman rotan, sebab pula. Maka kata ahli mesyuarat ni, iqamatul hujjah. Kita tak boleh buat apa pun hujjah, melainkan kita dengar dulu pendirian hujjah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dipanggil, sedangkan dia Amirul Mukminin, raja waktu tu, nombor satu dia. Dipanggil, maka majlis mesyuarat. Umar, betulkah kamu tambah hukuman? Kata dia, ya. Umar jawab, ya. Kenapa kamu boleh tambah hukuman? Kesalahan dia mencuri, hukum hudud yang Allah tetapkan potong tangan. Pasal apa kamu boleh tambah? Sebab pula. Kata Sayyidina Umar, aku tak tambah hukum hudud yang Allah tetapkan. Cuma bila aku tanya dia, kenapa kamu mencuri? Banyak kerja lain lagi. Maka dia boleh jawab, nak buat macam mana? Takdir Allah. Jadi dia jawab takdir Allah kepada dia sampai dia boleh jadi pencuri. Maka itu adalah kesalahan baru, pendustaan dia kepada Allah. Maka aku jatuhkan hukuman sebab. Yang potong tangan bab lain. Yang dia tuduh Allah, sebab dia mencuri, dia tuduh takdir Allah pula. Maka yang ni aku jatuhkan hukuman sebab. Mesyuarat balik, dia kata benar, boleh. Maka sebab kemudian kamu potong tangan. Ni tugas dan peranan ahli majlis syura. Jadinya naiknya Yazid ni tak melalui itu. Dan tiap-tiap pemimpin yang naik, bila Sayyidina Umar, dia ditikam waktu semayang. Kemudian 3 hari dia bertahan hidup, tapi 3 hari dia hanya duduk di atas pembaringan. Perut dia terborai. Maka nak buat mesyuarat, pergi di atas katil dia. Ahli majlis syura ni, halu wal uqdi ni, keliling katil dia, mesyuarat. Umar, kamu dah tenang, kita perlu mesyuarat. Kalau kamu wafat dalam masa terdekat, siapa yang paling layak ganti kamu? Umar kata, aku serah kepada kamu seperti mana Nabi serah tugas kepada kita untuk pilih pemimpin. Maka waktu tu mari pandangan Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, Umar, yang kami tengok paling layak ganti tempat kamu ialah Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anak dia. Gelaran dia Ibnu Umar. Abdullah bin Umar paling layak ganti tempat kamu. Bahkan dia ni pula bila dilihat fizikal dia persis macam Nabi. Ni Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ni disebut dalam riwayat hadis antara wajah yang Jibril alaihi salam kalau dia turun kepada Nabi SAW menyerupai pemuda, maka penyerupaan pemuda itu mirip macam Abdullah bin Umar. Jadi yang kita pernah mengaji kan, hak yang lelaki apa datang berpakaian putih, asyaddul bayda wa asyaddu sauda sya'rahu, rambut dia sangat hitam. Yang jumpa Nabi itu dia seorang pemuda. Wajah dia hampir persis sama macam Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ni memang layak, hebat dia. Kalau kita dengar kisah Abdullah bin Umar ni, memang hebat dia.
Jadi Abdul Rahman bin Auf cadang, rasa yang paling layak ganti kamu wahai Umar adalah anak kamu sendiri, Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar tu bangkit, sedangkan dia waktu tu tengah tenat, terburai perut dia. Kemudian dia bangkit duduk, meramu darah. Dia kata apa, demi Allah aku minta tolong supaya Abdullah bin Umar tidak dinaikkan menggantikan aku. Dan kalau kamu pilih juga dia ganti tempat aku, maka aku ibarat kamu telah meletakkan satu kaki aku sebagai ayah ke dalam neraka. Lagi mana aku hidup, aku tak akan biarkan yang mengganti tugas aku anak aku sendiri. Nanti yang lain, Umar tak setuju. Kalau tidak memang naik dah Abdullah bin Umar. Pok dia sendiri tak setuju. Kita kalau dah belum mati lagi suruh anak kita jadi. Punya takut dengan tugas dan tanggungjawab. Jadi lepas pada wafat dia, naik Sayyidina Osman. Lepas Sayyidina Osman, semua yang buat mesyuarat naik pula Sayyidina Ali. Semua Islam gitu. Tiba-tiba Abdullah, tiba-tiba Yazid ni dia naik, kok dia wasiat. Dia tak merujuk kepada siapa. Akhirnya dia terus naik merintah. Antara yang lawan dan tentang pada waktu itu adalah Abdullah bin Zubair. Siapa pasangan dia? Sayyidina Husain. Siapa Sayyidina Husain? Cucu kesayangan Nabi. Abdullah bin Zubair siapa dia? Yang dilahirkan oleh Asma dalam perjalanan hijrah. Yang sangat dikandungkan Asma waktu dia naik Gua Sur pergi jumpa Nabi, bagi maklumat, bawa makanan 3 hari 3 malam. Dan dia anak yang sangat mulia, didoakan keberkatan Nabi. Bila dia lawan pemerintahan Yazid pada waktu tu, maka waktu tu yang sangat berperanan lawan balik dia adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia bawa tentera dia pilihan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain lari sampai ke Iraq. Kemudian apa terjadi? Abdullah bin Zubair ni dia lari ke Mekah. Askar pilihan kat Mekah. Akhirnya dia rasa tak ada tempat selamat. Dia teringat bahawa tempat yang paling selamat daripada berlakunya pertumpahan darah adalah Masjidil Haram. Dia menyorok dalam Masjidil Haram. Askar ni tak peduli, Hajjaj kata rempuh Masjidil Haram pun Masjidil Haram lah. Masuk juga. Akhirnya dia lari, dia goncang-goncang pintu Kaabah terbuka, dia masuk dalam Kaabah. Akhirnya diserang juga dia dalam Kaabah. Akhirnya dia dibunuh mati. Diheret dia di tengah orang ramai dalam Masjidil Haram. Akhirnya mayatnya digantung, dibiak 3 hari. Sebagai peringatan siapa lawan pemerintah Yazid dan juga gubernur nama Hajjaj, ini dia hukuman. Waktu tu Allah izin Asma masih hidup. Asma masih hidup tapi dia dah sangat tua. Bila dia dengar berita anak dia mati, dibunuh, kemudian digantung pula untuk jadi tatapan orang, maka dia buat keputusan minta orang bawa dia pergi ke Mekah. Dia di Madinah. Bila pergi ke Mekah, dia pergi tengok sendiri anak dia yang digantung. Bila dia tengok, maka Hajjaj tahu Asma datang, maka dia pun datang. Hajjaj kata, apa Asma, hamil tengok mayat anak. Dia tak jawab apa. Bila dia tengok anak dia mati, digantung pula, setitik pun tak lahir, tak keluar daripada mata dia air mata. Ni hebatnya Asma. Sebab tu munasabah cerita hijrah ni dia hebat. Bayangkan anak dia dibunuh, kemudian digantung pula, orang tengok, tak mengalir satu setitik yang mata pun. Hajjaj pergi tanya pula, Asma, hamil tengok anak hang. Tu anak hang kan? Aku yang bunuh, aku yang gantung. Asma kata apa? Memang kamu bunuh wahai Hajjaj. Bila kamu bunuh anak aku Abdullah bin Zubair ni, bermakna kamu telah tutup kehidupan dia. Dia dah mati, kamu dah bunuh, tak ada dah hidup dia. Tapi dengan pembunuhan ni, maka aku yakin Allah tutup kehidupan dunia dan akhirat kamu. Bila dia dengar Asma kata begitu, dia takut, dia arahkan orang turun, barulah disebagikan mayat Abdullah bin Zubair. Seorang lagi pasangan dia siapa? Sayyidina Husain. Lari sampai ke Iraq. Akhirnya dia ditangkap, askar dihantar askar. Akhirnya berlakunya apa nama ni, polemik. Akhirnya dia disembelih. Itu Sayyidina Husain. Tapi cerita sembelih dia macam mana? Dalam kitab Arab sebut, mereka pegang dia, nak pancang tuah kepala dia, tetok berkali-kali, sikit pun tak makan di bedah. Tetok lagi Sayyidina Husain, tak makan di bedah. Maka tentera ditanya, macam mana tak ini? Dia kata, kamu tak akan berjaya mengapa-apakan aku bahagian hadapan, kata Sayyidina Husain.
Kerana semua bahagian hadapan aku daripada atas sampai ke hujung kaki aku penuh dengan kemuliaan kucupan datukku Muhammad SAW dan Nabi kita semua. Jadi orang yang nak cantah ni nangis, tapi balik takut kepada Gabdul nama Hajat. Hajat kata macam mana mesti bunuh juga cantah kepala dia. Maka macam mana nak buat? Kalau kami balik, kami kena balik dengan Hajat. Kalau kami tak cantah, kami pula, kepala kami pula dicantah. Maka Sayyidina Husin punya baik, kalau betul kamu nak kepala aku dipenggal, maka cantah di bahagian belakang. Tak habis dia cakap orang cantah ke belakang, jatuh kepala dia, disepak macam bola. Ni bahasa yang disebut dalam kitab. Dan adalah yang sebut itulah sejarah bola. Wallahu a'lam. Tapi sebut kitab Arab disepak macam bola. Kemudian diambil pula kepala dia. Tu Sayyidina Husin. Peristiwa tu namanya peristiwa Karbala. Bila 10 Muharram nak main. Itu cerita pembunuhan Sayyidina Husin pada 10 Muharram. Ni semua cerita Muharram, hijrah belakang ni. Siapa mereka ni? Pertama Abdullah bin Zubair. Siapa dia? Dia anak saudara Nabi. Sebab dia anak Asma. Asma siapa? Asma kau ipar Nabi. Asma kakak kepada Aisyah. Aisyah isteri Nabi. Dan Nabi doa dia. Tapi bila waktu nak dibunuh Sayyidina Husin, orang kata Sayyidina Husin, kamu mengiyakanlah Hajat tu, jangan lawan dia. Iyakanlah pemerintah Yazid, jangan lawan dia. Kami takkan nak bunuh cucu Nabi. Apa kata Sayyidina Husin? Kalau aku bersetuju dengan kezaliman dan kejahatan yang mereka buat, maka di mana kedudukan aku pada apa yang datuk aku pun cakap? Datuk Nabi lah. Maka dia kata, apa datuk kamu cakap? Apa Nabi cakap? Maka dia pun sebut, bukankah Nabi kita menyebut Sayyidus Syuhada, penghulu kepada orang-orang yang mati syahid di dalam syurga adalah tubnakan kami Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam syurga nanti akan jadi penghulu kepada orang mati syahid adalah Sayyidina Hamzah. Dia mati yang dibelah dada dia, dikeluarkan jantung, digigit oleh Hedun dalam peperangan Uhud. Dia akan jadi penghulu dalam syurga bagi orang yang mati syahid. Dan siapa lagi yang Allah akan pilih jadi penghulu dalam syurga nanti bagi orang mati syahid? Wa rajulun qama ila imamu zalim fanahahu faqatalahu. Ini hadis Nabi. Orang yang akan dipilih juga kata Nabi akan menjadi penghulu pemimpin kepada orang mati syahid dalam syurga. Antaranya ialah warajulun, pemuda-pemuda qama, yang berdiri dengan tegas di mana? Di hadapan pemerintah yang sedang melakukan kezaliman. Fanahahu, dia lawan kezaliman tu. Faqatalahu, maka disebabkan itu dia terbunuh, maka dia akan menjadi penghulu dalam syurga bagi orang mati syahid. Menangis orang yang nak bunuh dia, tapi takut juga dengan Hajat, maka bunuh juga. Sebab tu kematian Hajat, usia akhir dia ngeri. Orang yang tak akhir dia bunuh namanya Imam Sa'id Al-Musnid fi ilmi hadis. Ulama besar tabi'in dalam ilmu hadis. Dia bunuh, dia pancung kepala. Jatuh kepala Imam Sa'id, maka Allah izinkan walaupun kepala dia dah berpisah dengan badan, tapi Allah izinkan tak berhenti lidah dia menyebut suara semua orang dengar. Dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia terpisah. Darah yang memancut-mancut terukir kalimah la ilaha illallah. Kau dengar cerita ni? Kau dengar? Sial, apa cerita ni masyhur ni. Darah tu mengalir tertulis kalimah, ukir kalimah la ilaha illallah. Lepas dia bunuh Imam Sa'id, dia tak boleh bunuh siapa lah. Dan akhirnya dia ni sampailah ditemui mati dengan cukup derita. Orang pernah nampak dia berlari tiba-tiba dalam pasar, menjerit, aku minta maaf, tolong aku, jangan kacau aku, seorang-seorang. Ada orang pernah nampak dia berlari tengah-tengah malam dalam keadaan tidak berpakaian. Akhirnya ditemui mati dalam keadaan cukup mengerikan. Hajat. Dia gubernur, dia pemerintah. Masyhur cerita ni ulama-ulama dulu. Tapi itulah hebatnya hijrah, akhirnya lahirnya orang-orang yang hebat. Jadi kita ni habis sekalian, hijrah ni perjuangan. Bila kalau hari ni kita orang Islam tapi kita tidak hebat, maka kita nak harapkan tinggal generasi yang hebat, pelik lah. Nak meninggalkan generasi Islam yang hebat, maka kita hari ni kena berjuang dengan hebat. Wallahu ta'ala a'lam. Pukul 12 dah.
Minta maaf banyak-banyak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fil Qur'anil azim wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ahli al-Qur'anil azim wa akrimna bi karamatil Qur'anil azim wa nawwir qulubina bi nuril Qur'anil azim. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal faizin fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terkasak bahasa minta maaf banyak.